Okey, kami menggunakan jalan Bukit Cerakah ya. Jalannya sangat lurus, okey. Jalan Bukit Cerakah, jalan dia sangat lurus. Alright. Dia lurus ya, jalannya panjang, lurus, cuma ada berbukit bukau lah. Okey. Jalan Bukit Cerakah. Wow, ada awal lah. Alright. Kata Kau pernah makan jalan ni? Tak jogging? tak pernah, tapi saya nampak jalan ni. Tapi saya tahu jalan. Try lah jalan jogging ke sini. Wah, tapi kena ni lah, kena start daripada subuh. Jauh juga lah pusing kalau yang ini lah jalan dia. Tapi memang jauh lah. Tapi best ni jogging sini sebab jalannya lurus. Best gila. Tapi memang tu ada pembangunan baru lah sini. Baru ni last time kita pergi rumah kedai. dia ya. Last time kita pergi tak ada nampak orang kan ni. Semidi dia buat. Oh, sini. Orang kaya tu. Oh yo, ni lagi lurus. So ini tuan-tuan bersambung ya, jalan paling lurus di dunia. Okey. Tika padamu. Bukan di Malaysia, paling lurus di Malaysia. Ada lagi di Malaysia lebih lurus daripada ni. Macam hari tu kita pergi utara tu, banyak lagi jalan lebih lurus daripada ni. Lebih panjang. Oh. Ni kawasan perumahan teril. Mesti murah rumah ni. Weh, tak mahal tu. Mahal juga lah. Sini nak main 500,000. Oh, cantik rumah kampung ni. Ya, 500,000. Rumah dia mahal-mahal, lawa lah, tapi lawa lah. Abang Khairul di sini lah kawasan rumah dia, yang PPK kami tu. Tinggal sini. Dia ganding duit dengan isteri dia beli rumah tu 500k ke Sini sebulan. dia kerja apa? Ini dia saya tak pasti, tapi bagian admin lah. Oh. 500k ke sebulan. 500k dia punya total. Dia NIH juga. Ya, nice. Oh. 500k lah kot total gaji tu. Total rumah tu 500k, dekat tingkat 500k. Yang mahal Kalau gila. dia orang kongsi kan. Kongsi lah. Tapi mau bagi tahu di situ nilai harta rumah dia mahal gila. Memang mahal. Mau kan terkejut dia punya harga. Yalah, dia rumah landed house kan. Sedangkan strata pun mahal, patah lagi landed. Ya. Kalau mau murah mau kena ni lah ke kawasan jauh Perlis. Tengoklah rumah Alif tu. Tak apa, banglo